ada lagi rendang kaki je lah. Abang. Bang. Wah, terbalik tu. Ha? Manis. Tak ada macam-macam. Bagi feedback sikit buah tempatan. Apa rasanya? Feedback buah. Manis. Manis. Lagi? Kalau masam lembut. Tak ada masam, lembut. So ni hasil buah Buah kampung lah. buah manggis. Buah manggis. Buah manggis kampung. Manggis kampung. Ya, sekejap lagi pokok tu nak panjat. Assalamualaikum. Okey, trip kali ni kita pergi ke Sungai Congkak lagi, tapi kali ni kami dia bukan camping lah, actually piknik lah. So walaupun kita set up kemah, simple aja, kita bawa dom untuk kali ni. Kita just bawa barang dapur untuk masak-masak, dan ada yang kita hangatkan lauk. Tapi majoriti ni kita just bawa lauk yang kita dah masak dekat rumah. So kita just panaskan saja untuk kita makan dengan family-family kat sini. So far hari ni kita ada lebih kurang dalam 5 family lah. 5 family, family saya, family adik dengan family belah mak uda lah. Okay, jadi dekat sini kita layan kebun. Sebab kebanyakan pokok-pokok atuk dekat kebun ni, pokok durian, pokok manggis, pokok nangka, buah nangka ada lagi dekat atas tu, meriah nampak dia. Tapi belum masak lagi ni. Tapi walaupun belum masak dah kena tebuk tu. Ada few dah kena tebuk tu. So pokok manggis tadi satu pokok kita dah turunkan separuh. Kejap lagi lepas makan sikit je lagi nanti kan kita nak try pokok yang kedua pula belakang ni. Pokok manggis belakang ni pokok manggis ni nanti kan kita nak panjat lepas makan je lagi. Sementara tengah ada yang tengah buat preparation untuk makan, ada yang anak-anak tengah mandi, ada yang baru lepas mandi dengan ketahanan sejuk. So ada yang tengah makan untuk tengah hari dulu, layan-layan snack. Kejap lagi kita mau makan berat, kita akan makan nasi. So ni yang dah kesejukan lepas mandi, makan-makan dulu, panas badan, kejap lagi mandi balik, okey? Kita ada panaskan lauk dengan prepare hotdog untuk anak-anak, potong ulam-ulaman. Kita layan tengok kat bawah tu anak-anak tengah mandi. Okay, ni kawasan sungai depan pondok. So ni pondok atuk nenek. So sebelakang pada pondok tu tadi kita punya setup simple punya dom aja. So ni sungai dia yang depan pada pondok kebun atuk dengan nenek. Jadi kali ni kita camping kat sini. Ni anak-anak saudara ni tengah meriah, tengah main mandi-mandi kat sana tu. So satu grup kat sini, satu grup ada seorang tu kebanyakan dah naik tadilah sebab diorang tak tahan kesejukan kan. Jadi kita yang dewasa-dewasa ni kita mandi kejap lagi. Kita bagi anak-anak untuk layan dulu air, bagi diorang betul-betul lapar, jadi diorang boleh makan. So lepas pada kita dah makan tengah hari lagi baru kita ramai-ramai. Jadi ada juga satu orang saat tadi dia pergi mancing, cuma tak tahu spot dia kat mana. Kalau tak kita boleh pergi follow dengan kamera ni, tunjuk dekat dia. Makan. Kita bagi aja makan buah. Abang dah pakai ni, abang tahu penapasan.
Mana kau dapat parang ni uangnya ke? Tadi minyak nak. Kalau tak ada, banyak pun tak tahu mat. Tenang nak kuat. Kalau katanya nak kumpat. Alah ni Terus buat ni sana. Okay, hari ni kita tengok budak-budak yang beli yang ambil makanan tadi tu makan kat sungai. Abang Noah Arjuna tak nak makan ke?